Sedapnya. Tapi sekarang ni dah masuk kelas cikgu, mestilah bertenaga kan semua? Dah. Jadi mula-mula cuba tengok baju cikgu. Okey. Kamu rasa cikgu nak ajar kamu semua topik apa hari ni? Laut. Okey. Semua betul. Tapi sebelum cikgu ajar semua, cikgu nak kita nyanyi satu lagu dulu. Cikgu nak kamu semua berdiri boleh? Semua tengok di hadapan ya. Baik. Kita nyanyi sama-sama. Cikgu boleh tengok ada apa? Ikan jerung tinggal di mana? Laut kan? Laut je. Jadi, Mak ni tak kau. Anak potong mana kau? Okey, sekarang hari ni kita nak belajar tentang rumah haiwan. Lebih tepat lagi habitat haiwan. Tapi sebelum tu, cikgu nak bahagikan kepada dua kumpulan. Okey. Untuk Nelly, Hafni, Amira. Jadi kumpulan singa. Singa. Alia, Erika. Jadi kumpulan jerung. Okey. Cikgu nak bahagikan kamu semua kena pakai dekat atas kepala kamu. Okey, sampai jerung. Hafni bukan dia mulut. Di atas kepala. Tangan balik. Letak ke sini mesti buka. Itu dah habis kelas nanti boleh letak. Okey. Nak ada siapa nak cikgu itu? Saya cantik. Siapa saya yang paling cantik? Okey, sekejap. Besar ke cantik? Aku boleh sebut soal cikgu. Boleh tak? Pakai macam ni, pakai macam ni. Semua Sorry. Tak betul ke? Sarah pasukan telang ke? Boleh. T-E-L-U-N-T jerung. Okey. Okey. Saya sudah bahagian 2 kumpulan kan? Dah.
Wah, jadi hari ini cikgu nak mengajar kamu guna komik. Siapa suka komik? Saya. Macam kita? Saya suka komik. Okey. Jadi cikgu akan ajar komik tentang Jom Jelajah Dunia Haiwan. Boleh? Boleh. Untuk muka surat yang pertama, semua nampak tak? Nampak. Menarik. Wow. Comel. Oh, tak. Ada tak? Okey. Ni cikgu yang pertama. Siapa nak jadi cikgu? Siapa nak jadi watak cikgu? Siapa nak baca? Ayah cikgu. Ayah cuba baca yang kotak pertama tu. Dia tak pandai baca. Tapi dia tak pandai baca tu. Pandai. Amirah yang tak pandai baca. Saya semalam dah baca. Mari. Lambat lah. Lambat ke? Sudah baca cikgu. Ya, lambat ke kamu? Hari ini kita akan belajar tentang habitat haiwan. Okey. Cikgu, apakah itu habitat haiwan? Jawab ayah. Habitat haiwan ialah tempat tinggal haiwan. Betul. Dia begitu. Yang cikgu pula sambung. Okey, sekarang cuba tengok sini. Sekarang Ali dekat taman dengan cikgu. Tapi dia jumpa apa? Oh yeah. Macam ingat? Okey, jadi kita baca pertama. Lihat itu. Si Comel. Si Comel tu siapa? Kucing. Okey. Dia tinggal di habitat. Cikgu kata dia tinggal di habitat darat. Kenapa dia tinggal di habitat darat? Betul. Tapi belum boleh basah. Itulah habitat darat. Habitat darat selalunya kawasan yang kering. Kenapa dia berparu? Betul. Haiwan selalunya dia akan berjalan atau berlari kan dekat darat. Betul. Okey. Merampak. Muka surat seterusnya pula. Komodo. Okey, cuba lihat. Cuba lihat dekat darat dekat sini ada awak nampak apa? Ikan. Lagi. Nampak ni apa? Air. Okey, tengok dekat Aiman. Cikgu, ikan tinggal di mana? Tinggal di air sungai. Kenapa ikan tinggal di sungai? Atau air yang banyak? Dia berenang. Berenang. Betul. Kalau ini namanya habitat air. Jadi yang seterusnya pula. Tengok ni. Nampak tak ni apa? Kata. Kenapa ada terkejut? Sebab ada terkejut. Hijau. Dia hidup dalam air. Betul. Hafiz tu. Sebab Aiman terkejut. Sebab dia tengok katak belum melompat kat darat. Tiba dia berenang dalam air. Wow. Maksudnya dia ada dua organ pernafasan. Katak ada berparu dengan kulit lembab. Nampak betul dia boleh tinggal dua. Ya. Sekarang kamu sudah tahu belum? Dah. Sebut dengan cikgu 3 habitat yang kita belajar tadi. Darat, air, dan air. Sebab kan kamu dah tahu habitat-habitat, cikgu nak kamu semua bermain. Wah, nak kamu selesaikan tugasan. Boleh. Tapi sebelum tu, untuk cikgu ada sediakan balang ganjaran kamu. Kalau kamu dapat buat yang paling betul, paling cepat, cikgu akan letakkan satu lebah dalam setiap balang kamu. Lagi banyak lebah, lagi banyak kamu dapat hadiah. Bijak. Oh, bijak. Okey, cikgu letak kat sini ya. Bijak. Okey, jadi
Jadi untuk kumpulan singa. Singa akan buat dengan kawan-kawan. Kumpulan jerung akan buat dengan cikgu. Silap. Kumpulan tak, kumpulan singa yang akan buat dengan cikgu. Okey, untuk kumpulan jerung tunggu dulu ya. Sekejap. Okey, siapa ketua kumpulan singa? Sama-sama. Kamu semua kena senaraikan ciri-ciri habitat dalam tablet cikgu. Cikgu nak kamu bertiga bekerjasama. Nanti cikgu datang balik pastikan dah siap ya. Okey. Untuk kumpulan jerung pula. Cikgu jawab yang ni kan? Cikgu nak tanya. Jawab yang kanan. Ya betul, jawab yang kanan. Oh, kanan. Okey. Untuk kumpulan jerung, boleh tak tiga-tiga datang ke depan dengan cikgu? Okey. Kamu semua kena letakkan puzzle. Letakkan puzzle bersama-sama. Okey. Tengok kalau nak lagi besar, tengok kat depan. Jalan satu. Mana ni? Kita lihat cikgu pasangkan. Kumpulan singa boleh tak? Boleh. Selamat. Boleh tak? Itu macam susah soalan cikgu. Boleh. Ada yang saya tak tahu cikgu. Apa yang tak faham? Haiwan berenang kat mana saya tak tahu. Haiwan berenang tadi kita dah belajar dekat habitat air. Kita ikan cikgu. Ya betul, macam ikan. Okey, cikgu tinggalkan kamu sekejap ya. Okey, kumpulan jerung boleh? Boleh. Semua dah nampak ke? Nampak susun gambar ke? Nampak. Nampak lagi? Lagi sikit lagi. Cepat. Ni boleh? Boleh. Okey. Wow. Kamu semua nampak apa kat depan ni? Nampak. Ada hutan, laut, hutan dan laut. Betul. Darat dan air. Ada haiwan apa yang awak kenal? Ikan. Ini apa? Ikan. Tadi. Rusa. Jaguar. Betul. Okey. Nak tunjuk tak dekat kumpulan singa awak? Nak. Kumpulan singa. Tengok sini. Kumpulan singa. Dah siap? Wah, betul semua. Jadi semua dapat bijar. Ya, bijar. Semua dapat lebam. Bijar. Semua dapat bijar. Cikgu letakkan kat sini ya. Cikgu letakkan. Tapi kamu semua nak letakkan sendiri. Okey, satu dapat satu.
Okey, kemudian kita nak belajar tentang haiwan pula. Yeay! Wah, haiwan! Di balik apa yang Saya naik ke saya jauh. dekat rumah Lina. Afrika ada di cikgu kat depan. Sebelum tu, Maybe dia. cikgu akan ajar tentang haiwan-haiwan yang hidup di darat dahulu. Yang pertama, kita ada ayam. Ayam tengah buat apa ni? Tidur. Menelan telur. Betul. Bunyi haiwan, bunyi ayam macam mana? Lebu makan apa? Rumput. Lebu makan rumput. Ni? Gajah. Banyak kan gajah kat sini? Gajah hidup berbulan. Saya pernah nampak gajah tak minta air tak? Belum. Sumpah macam ni. Ikan bernafas guna apa? Ini? Papa gurita kan? Dia makan dia. Dia ni kan? Ini salamander. Salamander pun organisasi sama macam kakak. Cikgu baca warna cikgu. Janganlah. Sampai dah sama. Okey, dah habis. Wah, banyak ni cikgu haiwan. Maksudnya hari ni cikgu cosplay jadi salamander. Takkanlah. Cikgu nak bawa kamu semua ke dunia haiwan lah. Okey. Jadi, semua dah tahu kan? Ada banyak haiwan-haiwan yang duduk dekat habitat lain-lain. Cikgu nak uji kamu. Uji kamu. Game lagi. Okey, mula-mula cikgu akan bagi dekat kumpulan jerung dulu. Jerung dahulu. Cikgu bagi sehari dulu. Okey. Boleh teliti ada apa dulu kat sini. Ada yang tak nampak? Punya tiga. Okey. Untuk kumpulan singa, kamu semua mencabar sikit. Kalau kumpulan singa boleh tak berdiri? Berdiri dan buat okey sikit. Yeay. Bye orang ya. Kumpulan jerung tengok dulu ya. Okey, seorang pegang ni. Okey. Cikgu nak kamu semua cari haiwan bersembunyi. Yang bersembunyi. Gelap kan? Kalau tak nampak. Kamu tak nampak apa-apa kan? Jadi guna lampu sembunyi. Cari. Cikgu kalau jumpa haiwan ni, lekatkan gambar haiwan dekat sini. Nanti cikgu akan buat rangka habitat apa. Okey. Tak. Nanti cikgu buat kat sini. Sebab cikgu dah tambah jam pun datang. Okey, siapa nak pegang? Mana ni cari ni? Saya jumpa ni. Seahorse. Saya kumpulan jerung. Seafish dan lady. Seafish. Kuda laut lah. Seafish. Kuda laut dah. Laut tau. Simple lah. Mana kuda laut? Dia ayah dia cakap. Okey, untuk mulai jodoh. Cikgu ada gambar ni. Cicak. Ada cicak. Okey ni, ada medal. Kita semua. Cikgu campur-campur haiwan. Okey nak. Cikgu campur-campur haiwan. Okey, arahannya kalau haiwan yang darat, awak kena cocok. Kalau haiwan yang duduk dekat air, awak kena keping.
Kalau untuk haiwan yang duduk di dua habitat darat air, awak kena lekatkan. Kalau awak tak tahu, awak panggil cikgu. Okey. Cikgu dah tanam. Oh, ni tak cikgu punya kasar. Ya, comel kan? Pak cikgu lukis sendiri. Oh, cantik dan cikgu. Kalau kamu tak faham, bagi tahu cikgu ya. Boleh. Okey, nanti cikgu ya sebab cikgu nak suruh kamu mengajar nanti. Ada ayam. Ayam. Okey, dorang nak betul apa ni? Salamander betul tadi? Betul. Okey. Erika dah siap? Dah. Okey. Erika dah siap? Okey, semua jadi. Okey, darat air. Kumpulan Sina dah siap? Kumpulan Sina. Dah. Kumpulan rendah? Dah siap. Okey. Sekarang kumpulan Sina menghadap kumpulan Jerung. Cikgu nak kamu mengajar. Cikgu nak kamu bagi tahu dekat kumpulan Jerung. Kenapa kamu lekatkan haiwan tu dekat habitat tu? Boleh? Kita kena Hafi dulu. Okey. Saya tengah pasal air. Kat air, kuda laut. Sebab kuda laut nafas dulu. Insang. Dan ada sotong. Betul tak? Betul tak Jerung? Betul. Okey. Dapat satu lebah untuk Hafi. Wow. Okey. Warna biru cikgu. Biru. Okey. Okey, kemudian yang ni pula. Good ini. Habitat darat ada ayam, Betul? ada lembu, Betul? ada gajah, Betul? ada ikan. Salah lah. Ada ikan. Ikan mana bernafas guna apa? Insang. Insang. Insang boleh dekat habitat apa itu? Air. Air kan? Jadi ikan tu dekat habitat. Okey. Dekatkan dengan lembab betul. Okey, betul. Betul lah. Jadi tak dapat. Jadi tak dapat lebah sebab dia salah satu. Kalau bolehlah cikgu bagi dia dah pandai dah. Paru pun tahu. Kalau awak bagi tahu kalau awak bagi tahu ikan bergerak macam mana, cikgu bagi satu lebah. Saya tahu. Macam? Tenang. Betul. Okey, kita Boleh. Boleh. Okey, Amira boleh. Malam ni kita darat dan air. Antara haiwan ni ialah kata. Dia boleh dia. Kata melompat macam mana? Wow. Dari bawah. Dia kena duduk. Bawah sikit. Jom kita buat sama-sama. Okey. Boleh. Buat sama-sama. Cikgu. Satu kaki. Kita main bawah tu betul bawah. Alamak, Amira. Okey, Amira kat sini lah. Kat sini. Sekarang cikgu nak kumpulan Sina. Tengok dekat kumpulan Jerung. Betul tak dia orang cantum macam tu? Salah je. Cuba tengok. Cuba awak nilai sikit. Air dan darat ada katak, ada salamander. Kalau betul cikgu nak bagi dia orang hadam juga. Okey, yang tu betul. Yang ni betul cikgu. Betul. Okey, Alia dah betul. Erika. Erika, semua betul. Kuning. Afika betul. Saya bunyi dah kuning. Okey, boleh. Semua dapat kan? Sebab semua betul. Yeay. Okey, semua boleh duduk. Yes. Kuning. Kita mana? Kita tak ada lah. Okey, semua duduk. Semua dah dapat. Semua ready. Yeay. Semua sama. Yeay. Cikgu tak ada dekat darat. Okey, boleh bagi kuda cikgu. Cikgu bikin carut. Tak baik lah. Kenapa macam ni? Main ni cikgu nak main B-word. B-word? Okey. Semua. Ini semua dah penat ke? Sebab cikgu nak satu lagi kamu main. Boleh. Cikgu ada kejutan. Cikgu ada kejutan untuk kamu. Cikgu ada dua kejutan. Saya suka support.
kita surprise. Okey. Saya suka deg-deg. Sabar buat bunyi drum. Ini model untuk tiga habitat yang kita belajar tadi. Pertama, yang air, darat, air. Itu ada sungai. Ya, ada sungai, ada air. Ya, ada haiwan-haiwan lagi. Okey. Nah, tapi tak ada pusing. Awak kena gerak sendiri. Boleh cikgu. Cikgu letak kat tengah ni tau. Okey. Jangan buat apa-apa lagi. Okey, tunggu sekejap. Sebab cikgu ada kedekan dua. Okey, sekarang cikgu nak bagi tahu satu benda. Tutup mata. Cikgu nak ada. Mana ada? Tak tahu. Okey. Buka. Okey, untuk kumpulan singa sebab warna oranye. Kumpulan singa warna air. Warna air. Warna biru silap. Cikgu nak. Bagi saya tengok juga. Jangan buka Mika. Tengok je. Cikgu nak kamu semua Bagi saya tengok juga. buat satu patah pokok yang lengkap. Dengan teroka ni dengan kawan-kawan kamu. Boleh tak? Cikgu akan bagi haiwan. Cikgu bagi haiwan. Okey, ini untuk kumpulan jerung. Ini untuk kumpulan singa. Singa soalannya sukar sikit sebab cikgu senang Okey, kalau senang cikgu nanti tengok balik. Dah boleh buat ke? Boleh buat dah sekarang. Sebelum lekat awak tengok dulu tau dekat model yang cikgu buat. Kalau tak faham bagi tahu cikgu ya. Siap. Dah siap ke? Dah. Tinggal dah. Siap. Tak belum siap. Siap. Dah siap ke belum? Gajah Gajah ni hilang. Cikgu nak gajah yang tu boleh. Boleh. Dah tak apa cikgu nak. Tengok kenapa ada yang sorok ke? Ada yang Yang ni rumah. Sebab mereka lapar. Jangan cakap macam tu. Kita nak gajah. Dah pula ikut awak nak pakai macam mana. Saya makan. Semua dah siap ke? Dah. Okey, semua tunjuk kat cikgu. Nak jadi cantik. Okey, kumpulan jerung dulu. Okey. Wah, lawanya. Tapi mari kita nilai betul atau tidak haiwan dia dekat kan? Okey, boleh. Okey, yang pertama untuk habitat air. Kuda laut. Ada. Nampak tak ya betul? Oh, Ada kan? Betul tak? Betul tak? Kuda laut betul. Kemudian yang kedua ikan. Ada. Betul. Ikan bernafas guna? Insan. Ikan bergerak macam mana? Okey, benar. Ketiga? Potong. Betul.
mana-mana. Okey. Tiga je lah. Cepatlah mana tiga. Kalau awak rasa salah Aiman tu, awak bagi tahu cikgu. Dia yang salah. Kuda ke? Ha. Tu kuda ke kuda lahat kan? Kuda ke apa? Seahorse. Okey. Kumpulan sini nak stiker juga tak? Dia tak ada stiker. Nak stiker tak? Kumpulan jarum nak stiker tak? Okey. Dekat-dekat haiwan yang betul. Okey. Boleh bagi semula cikgu model tu? Boleh. Okey. Dah siap? Ya, dah nak ikut. Okey. Wah, banyaknya stiker. Okey, kumpulan jarum bagi dekat kumpulan singa pula. Singa baik. Ha. Nak ambil dah. Okey. Wah, banyak stiker. Semua tengok berapa banyak stiker yang kamu dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 7 ke 10? Betul-betul? 8. Okey, 8. Kumpulan jarum. Tengok kita. Ke 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab kalau kali banyak kali dapat bijar ni. 9. 9. Okey, nampaknya kumpulan jarum. Sebab cikgu kan cakap tadi kalau yang lawa tak setuju. Sebab cikgu buat pokok yang lawa-lawa tadi. Awak dapat 8, dia dapat 9. Tapi tak apalah, cikgu bagi semua juga. Sebab kamu berani untuk kuning. Kuning. Warna lain lah boleh tak? Alah. Saya bagi cikgu kalau tak ada. Patahkan kuning. Awak nak? Awak nak ke tak kuning? Nak. Cikgu buat bunyi. Mau bunyi katak tu? Okey. Kan? Okey, siapa lagi tak dapat? Okey, Erika. Okey. Saya tu Afni. Afni nak tak? Kalau Afni nak. Afni. Kalau Elevator cikgu bunyi Bunyi elevator. celebrator jangan. Tak tahu. Tak bunyi ke? Okey. Cuba terbunyi. Okey, semua dapat pizza. Okey, bagi semula cikgu papai benda tu. Okey, sekarang kita dah nak habis kelas. Tapi cikgu ada lagi satu soalan bagian lagi. Cikgu ada lagi satu permainan. Cikgu ada ini bukan buat mini kotak haiwan saja. Ada kumpulan jarum. Ada bunyi ni cikgu. Kalau susah keluarkan macam ni. Nak bunyi ke? Masuk-masuk ke? Ayolah. Okey, kumpulan singa. Ada dua. Dia ada dua tapi kalau tak dapat awak bagi tahu cikgu. Masuk-masukkan tu awak keluarkan bunyi. Ni mana bunyi? Go out. Mana out go? Go Riley. Kata. Cikgu suruh baca ke? Cikgu tak suruh baca. Kata. Okey, tahu jawab. Sampai kata ni. Lady, susah sangat tu. Tak apa, biar cikgu dulu. Cikgu dah. Okey dah.
Adakah ketam tinggal di darat? Ya. Kat pasir. Ini tinggal pantai. Jadi Jadi saya rasa tinggal di darat dan air. Mana? Bukan. Ketam dia tinggal di dasar lautan. So maknanya habitat dia